iftitah. Jadi hari ini sepatutnya kita masuk kepada surah Al-Fatihah lah. Jadi kita sama-sama telusuri surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang sangat penting lah, kan? Surah yang sangat penting yang Allah jadikan dia sebagai rukun lah dalam solat. Kalau kita tak baca Al-Fatihah ni macam tak sah solat kita, kan? Dan sekali lagi kita nak muhasabah dirilah. Maknanya solat ni adalah merupakan ibadah yang pertama sekali, kan, akan dihisap besok. Maksudnya Allah tengok banyak-banyak amalan kita tu, solat dulu yang pertama dihisap. Dalam hadis lah menyebutkan macam ni lebih kurang lah. Maknanya kalau kita kata solat tu sempurna, solat tu banyak markah, solat tu ialah memberi pahala yang banyak pada kita, maknanya amalan-amalan lain tu akan dipermudahkan lagi lah. Tapi kalau solat fardu kita kurang sempurna, jadi akan dilihatlah solat sunat tu pula yang kedua, kan. Jadi betapa solat ni sangat penting lah. Jadi kita buat satu tagline, kehidupan kita ni sebenarnya solat. Kehidupan kita ni adalah sebenarnya untuk solat. Maknanya kita boleh ukur lah setahu mana nilai kita ni bergantung kepada setakat mana kita boleh berusaha untuk khusyuk dalam solat kita, kan. Okay. Jadi nak bercakap macam ni pun bukan suatu benda yang mudah lah. Kita takut kita cakap tak serupa bikin lah. Sebab memang solat ni dia ada naik turun. Kadang-kadang kita sendiri yang bercakap ni pun tai lorak-lorak agak. Kira macam ke laut juga lah orang panggil dia, istilah dia. Sebab memang kalau kita belajar sikit yang tadi pun, maknanya kita rasa macam yang minggu lepas pun kita rasa surah barulah baca doa iftitah tu, kan. Betapa doa iftitah tu pun kalau kita baca dengan laju-laju, kita tak dapat dia punya feel dia tu, dia tak dapat hadirkan sekali makna dia lah. Tu yang tadi jumpa malam ni tak ada Kak Ayah tadi. Terharu jugalah. Kadang-kadang kita ni kita remind pada orang, jadi pukulan balik pada diri kita sendirilah. Maknanya dia kata baru 2 kali join kelas lah. Cakap apa dia cakap, lambatlah baca tu, slow-slow. Sebab apa? Sebab menghayati ni makna ni. Subhanallah, kan. Jadi sepatutnya memang macam tu lah. Kita kena, bila kita baca slow tu, kita menghayati tu, dia memang jadi slow. Baca tu perlahan. Kalau kita baca Al-Fatihah lepas ni, Alhamdulillahirabbil alamin, kita dia baru masuk dia punya makna tu, kan. Kalau baca laju-laju, itulah. Jadi solat kita sendiri pun, yang bercakap ni pun sendiri pun dia ada turun naik dia, kan. Kalau ada masa yang lapang, masa yang memang diperuntukkan masa panjang tu, maka kita insya-Allah lah, dengan izin Allah. Nak bercakap pasal khusyuk solat ni bukan mudah, kan. Hari tu ada nak buat program lah pasal khusyuk solat, kan. Tanya ustazah tu, ustazah boleh isi tak pengisian khusyuk solat ni, pasal khusyuk solat. Dia bercakap dia sendiri pun tak khusyuk solat. Dia sendiri pun payah nak khusyuk solat, kan. Dia tak berani nak mengisi. So samalah juga. Macam saya yang sharing ni pun, maknanya kita ada turun naik dia, kan.
Tapi kita ke arah nak sama-sama peringatkanlah diri sendiri terutamanya. Okay. Okay. So di kita kata apa yang kita belajar ni, kita lebih kepada pertama sekali memang kita nak baiki solat kita lah, mutu solat kita, dan kita nak menggunakan peluang untuk kita sementara kita berusaha untuk faham tu setiap perkata dalam solat tu. Kita belajar juga sedikit kaedah bahasa Arab dah, sebab kalau kita kata istilah orang moden-moden dah, dia kata apa, begins with end in mind. Gitu. Delay sikit tak? Masa kita mulakan dengan bukan kata kita nak setakat ini saja, nak tahu bacaan solat lepas tu berakhir, kan? Tapi kita nak yang akhir sekali tu, kita nak guna ilmu-ilmu yang ada dalam kita baca dalam solat ni, ilmu vocab yang kita dapat. Kalau kita campurkan dengan surah pendek nanti, dia dekat 300 vocab dah yang kita usahakan untuk hafal, kan? Lepas tu campur dengan ilmu asas bahasa Arab lah, kan? Ilmu asas bahasa Arab yang kita usahalah untuk kita belajar yang asas. Macam saya kata, sokmo-sokmo, Umi cakap, Mi kalau anak murid ya, Umi ni ajar yang tadika, level tadika ni kan, ataupun kita kata sekolah rendah lah, UPKK kan, level UPKK, sekolah rendah nak ambil UPKK ni, inilah dia akan belajar kan bahasa Arab yang ni. Maksudnya kita nak, pertama nak menyelami bahawasanya yang kita belajar ni budak sekolah rendah yang belajar. Maknanya mudah lah. Jadi kita tak boleh rasa upayahnya. Dan keduanya, sebab macam Umi sendiri macam ke depan ni nak mengajar ni, bukan nak mengajar lah, nak berkongsi ni. Sebab kita rasa kita ni belajar dulu dengan cara yang Allah ilhamkan, dengan cara yang mudah. Jadi kita belajar pun belajar sendiri je. Bukan kata ada cikgu yang pakar, setengah orang ni kan belajar bahasa Arab ni dia nak pilih cikgu yang mesti terbaik lah. Madinah tu kan. Belajarlah buku Madinah tu. 1, buku 2, buku 3, buku 4. Buku Madinah tu. Memang hebat lah kan. Dia punya level bahasa Arab tu memang tinggi lah. Saya sendiri, Umi sendiri memang tak ada sampai ke tahap gitulah. Ada pernah tengok buku kawan tu, komunikasi sampai level 4 tu. Tapi disebabkan kita belajar level mudah dulu ni kan, bila kita tengok buku dia tu, alhamdulillah boleh ikut. Baca sendiri pun, dia pergi kelas bayar beratus-ratus, kita baca, dia balik kita kongsi, suruh dia kongsi nota dia kan. Alhamdulillah kita boleh follow, boleh faham lah. Tapi sebab kita kata kita nak baca, nak faham bacaan Al-Quran ni, bacaan dalam solat dan juga Al-Quran ni, kita tak semestinya kita punya ilmu yang sampai tinggi-tinggi macam tu, kan? Yang level UPKK ni pun memang dah boleh dah. Sebab kita nak, yang penting kita nak kuasai dia punya kata akar dia, nak bagi makna. Yang nak bagi makna. Supaya kita tahu macam satu perkataan tu dia kata dasar dia sama. Tu je. Okay. Jadi kita kena set in our minda, maknanya benda yang kita nak belajar ni mudah lah. Baru dia jadi macam bersemangat sikit kan. Dan belajar ni pun dengan guru tadika yang insya-Allah lah kita akan permudahkan, sebab kita belajar cara mudah macam tu, kita sharing pun yang mudah lah, sebab kita tak reti pun yang complicated tu kan. Gitu. So kalau kita belajar ni bacaan solat, berliga dengan yang ni je juga. Kalau yang ada kad yang Ustaz Rusdi tu, selembaran tu je lah kan. Nanti kita masuk dalam surah-surah pilihan nanti pun berlega dengan kad tu je. Jadi kita rasa mudah kan. Bukan yang kita nak advance lah. Kalau nak advance tu boleh. Maknanya
belajar sendirilah itu. Cari guru-guru banyak sekarang ni kan. Okey, so jom kita kembara dulu. Hari ni kita nak masuk dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, mana dia? Sebelum kita masuk surah Al-Fatihah ni, kita tengok sikit lah. Kenapa kita nak belajar surah, apa tu? Yang penting sangat surah Al-Fatihah ni kan. Okey, sharing dulu. Mula-mula sharing dulu. Mana dia? Button sharing. Okey. Jadi kita nak tengok dalam surah Al-Fatihah. Ni dia. Itu kita dah habis dah yang ni. Dan kita dah habis yang ni. Vocab kita Mahya ya wa mati Rabbil Alamin 43 vocab. Dah 43 vocab dah. 1/3 daripada bacaan solat kita dia dah 140 kan. Lebih kurang 1/3 dah vocab yang kita dah tahu. So insyaAllah kan. Ni kita akan guna lagi dan lagi dan lagi untuk selepas ni. So dah habis dah doa iftitah. Tu kan habis kan? Okay. Kemudian kita tengok hari ni surah Al-Fatihah. Latihan. Okay, Al-Fatihah. Jadi sebelum kita pergi Al-Fatihah ni nak sharing sikit mengenai apa yang penting sangat surah Al-Fatihah ni. Jadi sebenarnya Mi ada kalau belajar di sinilah di Tahfiz ni yang Mi sharing dengan orang kampung lah. Ni semua benda ni. Dia ada satu luruskan akidah melalui bacaan solat. Sebab itu pernah present dengan budak-budak politeknik lah. Luruskan akidah melalui bacaan dalam solat. Ceritanya sebenarnya, kalau kita halusi, apa yang kita baca dalam solat tu pun sebenarnya boleh menyebabkan kita dan juga kan, kita lah menyebabkan kita ni boleh betulkan akidah kita. Sebab dia penuh dengan pengajaran bermula daripada kita niat tu. Usulli kita niat tu kan. Sehinggalah salam tu. Sebenarnya kalau kita hayati betul-betul, memadai dengan yang tu untuk betulkan akidah kita. Kan. Maknanya kalau kita ajar orang pun, ajar anak kita ke, kita ajar betul-betul sehingga dia faham kena Allah, kena agama dia, kena syurga, kena neraka melalui bacaan dalam solat. Okay. Jadi yang ni kita tak pergi detail lah. Ni kena buat slot lain pula ni kan. Kalau tidak tak habis. Kita ni dah nak cover banyak kan. Nak cover apa? Makna harfiah. Kemudian nak cover juga dari segi ilmu nahu saraf tu. Dan nak cover juga lah sikit mengenai makna yang lebih mendalam sikit. Sebab kita nak, bila kita baca tu, dia punya jelira dia tu lebih kan. Okay, so kita nak tengok, yang kita nak tengoknya ialah surah Al-Fatihah. Lepas tu panjang slide ni 553. Ni 553 ni dia slide yang surah Al-Fatihah je ni. Surah Al-Fatihah tu pun rasanya satu surah Al-Fatihah. Maknanya katanya huraian tu memang boleh pergi detail lah. Okay, so ini kita nak tengok. Ni yang surah doa iftitah saja ni. 51 slide. Ni Allahu Akbar. Masih lagi doa iftitah. Wajah tu. Sebab kita tunjukkan juga lah ada video-video. Ada banyak video dalam ni. Tu maknanya nak ceritanya pada sahabat-sahabat Al-Quran semua. Maknanya kita kena hayati betul-betul apa yang kita dapat ni. Nanti kita boleh share dengan anak cucu kita. Boleh share dengan orang kampung kita.
Supaya bila dia orang solat, dia macam akan terjagalah solat dia kan. Ni masih lagi. Mesti tempat panjangnya slide yang okay, ta'awuz, start dengan ta'awuz. Sebelum kita ta'awuz tu, kita tengok dulu. Ni cerita syaitan saja ni. Bacaan adalah bacaan surah Al-Fatihah ni. Surah Al-Fatihah ni, mana dia? Ini surah Al-Fatihah ni. Cuma nak tengok yang ni Abu Kilabah. Kita pergi dah. Sorry. Nak cari jap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini. Ta'awuz. Sebelum ta'awuz. Ni. Jawapan Allah kan. Okay, ni Al-Fatihah. Start Al-Fatihah. Al-Fatihah. Besarkan. Okay. Boleh nampak kan apa tu? Skrin kan? Boleh nampak skrin? Nampak. Aku tak nampak. Okay. Jadi, kita nak menghayati dulu sikit dah. Mana surah Al-Fatihah yang kita baca ni, dia adalah merupakan satu, dalam hadis qudsi lah menyebutkan, kita dah tahu dah, cuma kita peringatkan lagi kan. Maknanya bila kita baca surah Al-Fatihah tu, di antara perkara yang kita perlu tahu, sesiapa yang tidak membaca Ummul Qura, iaitu Al-Fatihah dalam solatnya, maka solatnya tidak sempurna. Nabi ulang 3 kali. Kan? Jadi betapa pentinglah solat tadi. Kemudian dia kata solat ni ku bahagi 2 antara aku dan hamba-Ku. Maksudnya solat Al-Fatihah tu dia bagi 2. Iaitu untuk hamba-Ku apa yang diminta apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ni maksudnya bila kita baca ni khusus dalam solat. Kalau Al-Fatihah tu kita baca di luar solat, memang Allah tak respon apa yang kita baca tu. Tapi khusus dalam solat, bila kita baca puji-puji Allah dalam Al-Fatihah tu, Allah respon. Kan? Tu kata betapa Masya Allah, Subhanallah. Kita bercakap bersembah dengan Allah ni. Kita mesej Allah, kita puji-puji kan, WhatsApp Allah. Tiba-tiba Allah jawab, hamba-Ku memujiku. Kalau kita kat dunia ni, kalau kita WhatsApp orang besar-besar, WhatsApp PMX ke, kan? Bukan WhatsApp PMX lah, WhatsApp yang orang kita tak kenal. Taknya balas dah mesej kita tu. Okay, kalau apa lagi, kalau PMX, lagilah siapa ni kan? Tapi nak kata Allah ni, Subhanallah, bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, WhatsApp ke Allah seolah-olah macam itulah kan? Tiba-tiba Allah jawab. Jawapan yang pertama apa? Hamidani abdi. Bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin tu, hamba-Ku menjawab Hamidani abdi. Apa dia maksud tu? Hamba-Ku memujiku. Maknanya kalau kita orang puji kita kan, kita rasa berbunga-bunga hati kita kan. Maknanya kita appreciate apa yang orang puji kita tu. Allah ni Subhanallah. Nak kata begitulah, maksudnya lafaz pujian kita kepada Allah tu, dia begitu-betul menghargai. Hamba-Ku memujiku. Jadi itu. Ni kita kena, sebab tu kita kena faham apa yang kita baca tu. Kan? Kalau kita tak faham, tu ibarat orang mengigau tu. Kita duduk sebelah Aminah dengan Aisyah lah. Aminah ni tidur. Aminah pun puji Aisyah. Wahai Aisyah, cantiknya kau adalah wanita tercantik di dunia ni. Contoh kita cakap macam tu kan. Kita cakap kat Aisyah. Jadi Aisyah ni dengar. Lepas tu dia pun kejut Aminah. Aminah, kau cakap apa tadi? Dia pun mengigau kan. Aku kata ke apa? Jadi dia tak perasan pun sebenarnya apa dia cakap tu. So yang Aisyah
cancel balik. Tadi congek ekor dah kejap kan. Tapi bila tahu kawan tu mengigau, tak apalah. Jadi sama juga kita, yalah lebih kurang tak kita buat analogi macam tu. Kita puji Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi dalam keadaan mengigau sebab kita tak sedar apa-apa yang kita sebut tu. Kan? Jadi boleh bayang tak adakah Allah nak jawab, hamba ku memuji aku ni. Padahal hati kita ke lain, kita tak faham pun apa yang kita baca tu. Kan? Jadi khusus sebab tu kita kena usahakan untuk biar kita faham Alhamdulillahirrabbilalamin tu, sebab Allah akan respon. Kan? Begitu juga kalau kita sebut Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab. Asna alayya abdi. Maksud lebih kuranglah hamba-ku menyanjungku. Kan? Lepas tu bila sebut Maliki Yaumiddin, iaitu kita kata Allah ni yang menguasai hari pembalasan, apa di sini Allah kata Maliki Yaumiddin ni pun sama lagi. Majjadani abdi. Hamba-ku mengagungkan aku juga. Maknanya tiga ni, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang tu, tiga lafaz yang pertama tu, maknanya bentuk pujian-pujian yang Allah respon setiap kali kita membaca dia, kan? Jadi perlu sangat untuk kita faham apa dia Alhamdulillah. Hayati, bukan saja faham perkata macam tu, tapi kita kena hayati. Kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni yang dikatakan Allah menjawab, ini bahagianku dan bahagian hambaku, untuk hambaku apa yang dimintanya. Maknanya dia pecah dua yang ni. Bila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tu kita memuji Allah lagi lah. Kan? Itu untuk Allah. Ya Allah, aku memperhambakan diri. Mana kita mengaku Allah tu Tuhan kita. Kita ni hamba. Kemudian masa kita sebut wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Yang ni adalah bahagian kita lah. Sebab kita mohon untuk kita. Jadi Allah sebut masa ni untuk hamba-Ku apa yang diminta. Maknanya bila kita minta, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan daripada Allah tu, maka Allah respon untuk hamba-Ku apa yang dimintanya. Jadi dia punya permohonan kita tu, sebaik saja kita sebut tu, Allah terus membalas ataupun Allah terus memenuhi apa yang kita nak tu. Subhanallah. Kan? Untuk hamba-Ku apa yang diminta. So kalau kita minta di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maknanya Allah bersetuju. Allah telah luluskan permohonan kita tu untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah. Lepas tu yang seterusnya tu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ini kita sebut macam tu, Allah pun menjawab. Dia kata inilah bahagian hamba-Ku untuknya apa yang dimintanya. Maknanya daripada ihdinas surah kita minta tadi kan dia bagi dua. Jadi yang seterusnya ni, apa saja yang hamba-Ku minta, lulus belaka. Kan? Jadi betapa ni daripada hadis sahih Muslim ni. Bukan kata nak hadis-hadis yang kita boleh petikan sahih, kata sahih ni memang hadis sahih lah. Kan? Jadi maksudnya 17 kali sehari dalam solat fardu kita duk bersembang dengan Allah. Kita kata kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita solat. Kalau nak Allah tu bersembang dengan kita baca Quran. Kan? Jadi menyedari yang ini, lagilah pula kita terpanggil untuk usahakan untuk kita faham. Jangan, tak payah lagilah faham sikit-sikit, faham menyeluruh macam tu je. Kita kena bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tang tu Allah kata bagi dua.
Maknanya pengakuan kita iyyaka na'budu tu maksudnya kita ni memuji Allah jugalah. Lepas tu wa iyyaka nasta'in. Jadi masa itulah Allah start bagi hamba-Ku apa yang diminta. Kan? Jadi nanti Mi sharing lah yang ni maksudnya sangat kalau boleh tu kita kena buat satu modul untuk kita khusyuk solat ni di sisiku. Apa yang di sisiku? Ni ayat-ayat macam ni. Kan? Dia akan sentiasa bagi motivasi menyegarkan kita. Masya Allah. Allah ni jawab. Kan? Tergamak tak kita ni kelai masa Allah kita sebut tu Allah jawab. Otak kita kelai. Menerawang kelai. Dalam masa bila kita puji je Allah, Allah respon. Kan? Allah mengiktiraf apa yang kita sebutkan tu. Jadi kita kena betul-betul ikhlas. Ikhlas tu kena faham lah dulu kan. Berbicara dengan Allah melalui Al-Fatihah. Okey, so jom kita tengok surah Al-Fatihah. Nak video sikit Kata Nabi di hadis qudsi, saat hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Boleh dengar tak? Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Sallallahu ala. Dia cakap tu bersungguh sikit lah. Ni tak kerti sangat bersungguh. Okey. Lebih kurang saya tadi lah. Okey. So kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ni kita tengok yang dalam PowerPoint slide ni lah. Lain sikit dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, aku berlindung. Bi dengan Allah, min daripada asyaitani, syaitan, ar-rajimi yang direjam. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita duk baca semua yang ni, rasanya insya-Allah boleh tahu semua. Cuma hari ni kita nak biar yang perkata tu, kan? So a'udzu ni dia aku berlindung. So kalau kita tengok yang kita belajar itu, dia a'udzu ni masuk dalam apa ni? Dalam isim ke, fi'il ke, haraf ke? Ada tak tanda-tanda isim kat situ? Dalam fi'il kan? Ustazah. Dia dalam fi'il. Fi'il Kalau kan? yang dah belajar fi'il tu dia tahulah, kan? Tapi kalau yang belum belajar lagi tak apa. Yang ni dia bila kita tengok tak ada tanda yang hari tu tanda isim ni ada ni kan? Tanda isim ni ada 5. So tak adalah kat sini, tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah, tak ada bentuk yang mudhafun ilaihi, tak ada harf jar sebelum tu kan. So yang ni sebenarnya nanti kita tengok kemudian. Ni adalah fi'il. Okey, billahi. Okey, bi ni apa dia? Masuk kategori apa? Bi. Kita dah belajar yang ni kan? Yang Bi haraf apa dia panggil? haraf jar. Haraf jar. Apa dia ada haraf jar ni? Berapa ada haraf jar? Sebelah. Dia banyak haraf jar tapi kita ambil yang Min ila an ala fi bikal. Ila an ila fi bika. Fi bikali. Min ila an ala. Mana dia tadi? Ni. Kan? So kita buat macam tu. Dia tak segi. Tak apa. Sekejap show. Yes. Okay. Gitu. Jadi tadi inilah haraf jar ni maksudnya ni min ila an ala fi bikali. Min ila an ala fi bikali. Min ila an ala fi bikali. Mudah sikit dia punya apa yang kita susun lah. Dia suruh mudah sebut kan. Jadi yang tu adalah huruf jar kan. Jadi tugas haraf jar ni apa dia? Dia
Kerja dia apa? Membaris bawahkan. Membaris bawahkan. Membaris Isim. bawahkan isim yang datang selepas daripada dia. Okey. Membaris bawahkan isim yang datang selepas daripada dia. So kalau kita tengok B ni, min ila an ala fi bi kali kan. Jadi B ni adalah haraf jar. So isim yang datang selepas dia tu berbaris apa? Di bawah. Berbaris bawah kan hujung dia tu. Allahi. Dia bukan mana bismillah. Ni macam ni roket ni tak? Auzubillah. Sorry. Auzubillah. Auzubillah tak? Billahi. Bukan billahu. Bukan billaha. Sebab apa tu? Dia asal bahasa Arab ni dia memang dipanggil marfu'. Marfu' ni berbaris dhammah lah. Allahu, al-kitabu. Dia baris depan belakang. Kalau kita kata nak bubuh tanwin pun babun. Kalau tak saya bubuh tanwin, bubuh alif lam, al-babu. Kan? Semuanya berbaris dhammah. Asal-asal dia. Tapi bila dia disebabkan oleh masuk sesuatu perkataan lain, dia boleh berubah. Contohnya, inilah billahi. A'udzu billahi. B ni haraf jar. Allah yang datang selepas dia ni, dia mesti berbaris bawah. Sebab dia ni adalah menunjukkan dia tu adalah isim. So kita tahu ni, oh ni Allah ni isim. Kan? Sebab apa? Sebab dia berbaris bawah selepas daripada dimasuki huruf jar sebelum daripadanya. Billahi bukan billaha ataupun billahu. Kan? So itu adalah tanda untuk kita kenal isim yang nombor apa tadi? Yang nombor 5 ni. Nombor 5 ni kan? Boleh Jadi billahi, kemudian a'udzubillahi, tu senanglah. B tu maksud dia dengan Allah ni sama Allah. Okey, min daripada. Ni pun haraf jar juga kan? Haraf jar. Min ila an ala fi bi kali. Min awal-awal lagi ni. So dia adalah haraf jar. Jadi selepas daripada haraf jar, ada satu perkataan tu dia jatuh baris dia, maka dia adalah isim, tanda isim. Sebab apa? Sebab sebelum daripada isim ni ada haraf jar. Apa dia haraf jar dia? Min. Kalau tadi B. Jadi tujuan haraf jar ni dia membaris bawahkan isim yang datang selepas daripadanya. Kalau baris bawah ni kita panggil keadaan dia majrur. Dia istilah-istilah tu kita kena biasa-biasakan juga. Sebab kadang-kadang kita mungkin belajar tempat lain kan. Benda tu kita tahu dah. Bila orang sebut majrur apa benda? Padahal kita dah tahu dah baris bawah tu kan. Jadi kita biasa-biasakan. Maknanya kalau istilah keadaan baris tu marfu', baris dhammah. Keadaan baris dhammah ni maksudnya baris asal. Kita nak cakap bahasa Arab yang asli dia, kataan tu dia mesti berbaris dhammah dulu. Kan? Al-kitabu, al-maktabu. Tu kalau yang berbuat alif lam. Kalau tak nak berbuat alif lam, maktabun, baris dhammah juga. Babun, nafizatun, berbaris dhammah. Tapi kalau kita kata atas ala, alal maktabi. Letak je ala, tadi al-maktabu kan, meja ni maktabu. Tapi bila bubuh je haraf jar, jadi alal maktabi. Macam juga yang ni. Allahu ni, asal dia Allahu. Tapi bila mari bi sebelum dia jadi billahi. Okey. Macam asyaitan ni. Asal dia asyaitanu. Baris dhammah. Kita panggil apa tu? Kalau baris dhammah panggil apa tadi? Nama dia. Marfu'. Marfu'. Cuba sebut sikit ramai-ramai sikit. Marfu'. Marfu'. Rafu' ni rafu' marfu'. Okey. Jadi kalau dia berbaris bawah kita panggil apa? Marfu'. Bukan baris bawah. Tadi baris depan. Kalau baris bawah panggil apa? Majrur. Majrur. Ja wa majrur. Dia daripada perkataan ja tu lah. Kan? Berbaris bawah dipanggil majrur. Kalau berbaris dhammah tadi dipanggil marfu'.
Gitu. Nama dia tu supaya apa? Kan? Kalau Ustaz Rusdi dia tak gunalah bahasa-bahasa Arab ni sebab dia rasa macam takut susah kan. Betapa nak jaganya. Tapi kita nak dedahkan juga sebab macam tadilah dia takut lepas ni kalau belajar dengan ustaz lain macam tak pernah dengar pula kan, padahal kita dah tahu dah, cuma sebab kita tak tahu istilah dia kan. Okay, so jadi minasyaitani. Sebab apa minasyaitani? Sebab sebelum dia tu harf jar. Jadi asyaitanu yang asal dia tu marfu', dia jadi majrur, baris bawah. Sebab apa? Sebab dia didahului oleh haraf jar. Yang mana kerja haraf jar ni membaris bawahkan isim yang datang selepas daripada dia. Minasyaitani. Okey, boleh fahamkan yang tu? Umi. InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada, Dek? Umi tanya sikit ni, kalau haruf jar tu maksudnya kata hubung ke apa kalau dia Melayu? Haraf lah. Haraf ni kita panggil kata sendi. Dia kan ada Kata tiga. sendi. Ada tiga kan kelompok kita ni. Sama ada isim, kalau ataupun fi'il ataupun haraf. Jadi bahasa Arab ni boleh dipecahkan pada tiga ni je. So kalau dia bukan isim, dia fi'il. Fi'il ni kata kerja. Kalau isim ni kata nama. Jadi haraf ni kata penyambung lah. Kata yang Kata hubung. Kata penghubung. Kata hubung. Kalau English dia panggil particle. Mana pihak English tu kan. Jadi kata penghubung. Maknanya hak pendek-pendek lah biasanya. Yang tadilah kalau antara banyak-banyak haraf tu, satu kelompok tu nama dia haraf jar. Yang mana dia ada kerja dia. Kerja dia membaris bawahkan isim. Kalau mari isim lepas daripada dia, jadi jatuh lalu baris perkataan tu. Kan? Jadi kelompok haraf jar ni, maknanya haraf tu banyak. Kalau kita tengok kat Ustaz Rusdi tu, kan dia ada haraf popular tu. Satu muka tu, haraf popular belakang macam ni. Kan? Ni isim popular. Yang haraf ni bawah ni. Bawah ni kot tak ambil semua pula ni. Ni isim popular saja. Okay, boleh? Boleh. Terima kasih. Dalam haraf tu ada satu kelompok yang nama dia haraf jar. Dia ni berfungsi membaris bawahkan isim yang datang selepas daripadanya. So kita tengok dalam kalimah a'udzubillahi minasyaitanirrajim itu saja kita dapat applykan apa yang kita dah belajar, tanda-tanda isim. Kan? Jadi maksudnya kita usaha macam itulah. Kita usaha, maknanya kita tengok sikit ayat tu, kita kait lalu dengan ilmu hak kita belajar ilmu nahwu tu. So kita macam nampak connection teruslah. Kalau kita nak komunikasi, memang payah nak teruskan sebab yalah macam benda tu kita tak praktis. Ni sebab kita tengok terus dalam Quran. Oh, di sini gunanya tanda tadi. Tujuan apa? Supaya kita kenal. Setiap perkataan tu kita boleh kategori kepada tiga. Sebab apa kita nak kategori? Sebenarnya nak suruh mudah bagi makna tu je. Kalau kita kata isim ni, kita kena hafal je lah makna dia kan. Nama-nama dalam bilik kita ni apa dia? Meja, kursi, semua tu kita kena hafal. Tapi kalau dia datang dalam bentuk fi'il, yang ni kita kena halusi lagi. Ni apa? Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, gitu. Kan? Kalau haraf ni memang hafal yang kat Ustaz Rusdi tu, haraf popular tu, dia kata itu berapa persen lah kalau kita hafal dalam tu. 70% kan daripada perkataan dalam Al-Quran kan. Jadi sangat-sangat senang lah sebenarnya. Okay, so kita terus ya. Minasyaitani. Okay, ni maknanya asyaitani ni dia ada berapa tanda tu menunjukkan dia isim. Tadi selepas daripada haraf jar yang pertama, yang kedua Alif lam di hadapan. ada alif lam di hadapan. Yang ketiga Baris bawah di hujung. Baris bawah di hujung tu pun menunjukkan dia tu isim dah juga. Jadi maknanya kalau kita kena jawab periksa ni kak, kita kena tulis tiga-tiga lah. Apa tanda asyaitan ni sebagai isim? Yang pertama, dia selepas daripada haraf jar. Yang kedua dia alif lam tadi kan. Yang ketiga dia Di bawah. Baru dapat markah penuh. Gitulah. Okey, kemudian kita tengok ar-rajimi. Ar-rajimi ni kok bahasa Melayu pun rejam-rejam jugalah. Macam syaitan tadi pun syaitan juga. Kan? Jadi ar-rajimi ni apa tanda dia? Tanda isim dia apa?
Alif lam Alif dihadap. lam Ada alif kat depan lagi. mim Baris bawah di belakang. mim bawah. Baris bawah kat belakang tu kan. Yang ni so jadi isim lah. Jadi isim kita kena hafal makna dia. Jadi rejam-rejam ni Melayu pun rejam juga kan. Jadi aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yang direjam. Okey. So kita mulakan dengan sebab apa kita mulakan dengan ta'awuz dia panggil ni. Dipanggil istilah auzubillah ni dipanggil ta'awuz. Ta'awuz ni maknanya doa perlindungan lah kan. Jadi sebab apa? Sebab dia memang ada ni dalam ni surah An-Nahl kan ayat ke-98. Perlindungan Allah daripada Faiza syaitan. qara'tal Quran fasta'iz billah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maksud dia apabila kamu ingin memulakan pembacaan Al-Quran, masa kita mula-mula nak baca Quran tu, maka berlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab tu bila kita baca Quran, mula-mula kita nak baca tu, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga dalam solat ni, kan? Kita baca Al-Quran yang mula-mula ni adalah bacaan Al-Fatihah. Jadi kita baca auzubillahi. Kan? Sedap tu? Okey, kemudian kita tengok kepada syaitan ni tak? Syaitan ni kita kena faham lah mana syaitan ni adalah ni setan. Tak tahulah bunyi apa sebab apa tu. Kalau syaitan kalau kata ni dia bubur tanduk sikit. Ni ada satu kata-kata yang mungkin kita boleh fikir-fikirkan kan. Hidup biar ada musuh. Jarang kita dengar kan. Hidup biarlah bermusuh. Okey. Macam mana maksud dia tu? Selalu kita kata kita mana boleh ada musuh kan. Kita semua kena berbaik dengan semua orang kan. Jadi kalau hidup biar ada musuh tu macam mana? Inilah macam surah 2 ayat 168 ni. Syaitan lah musuh kita kan. Syaitan lah musuh. Maksudnya memang kita kena akur bahawanya kita ni kena bermusuh. Tapi kena letak pada tempat dia lah musuh tu kan. Jangan musuh dengan adik-beradik kita, kawan kita pula. Yang kita kena jadikan musuh adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ni ayat hafazan ni. Surah 2 ayat 168. Kan Allah kata apa? Maksud dia dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan ni memang tak boleh nak ikut. Dia pujuk rahayu macam mana pun jangan ikut. Kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Jadi bila musuh, macam kalau kita kata contohlah kalau ada orang musuh kita dah, kita bermusuh dengan seseorang. Kan? So macam mana kita buat? Mesti dia cakap apa pun aku tak dengar. Dia nak buat baik ke apa sebab dia memang kita tahu dia tu musuh kita. Kan? Mana dia cakap, dia pujuk rayu ke, dia goda kita ke, kita dah tak hirau dah. Kan? Jadi begitu. Itu kita kena letakkan pada syaitan. Sebab tu kita kena minta dengan Allah. Kan? Syaitan ni memang ada dalam surah apa tu? 2 benda kan syaitan ni. Ni highlight sikit sini. Sebab apa dia sombong. Kan? Syaitan ni sebab apa? Yang pertama dia sombong kan. Lepas tu dalam ayat ni memang menarik lah. Surah apa ni? Surah Al-A'raf kan. Surah Al-A'raf. Bacalah kisah kalau nak tahu ni. Tapi antara benda yang dia sebutkan di sini apa? Dia minta dengan Allah supaya berilah tangguh kepada saya sampai waktu yang dibangkitkan. Maknanya sebab tu iblis ni yang umur dia panjang. Kan? Sampai ke hari kiamat lah. Sampai ke dekat maksudnya end of the usia dunia ni. Dia hidup. Sebab dia minta tangguh dengan Allah, Allah perkenankan. Kan? Tapi dia kata
kerana engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang mereka daripada jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan datangi mereka. Tengok ni. Dia datang menyerang kita ni dalam bentuk daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka tu bersyukur. Jadi syukur ni adalah musuh utama kepada syaitan. Dia akan pastikan kita ni tidak bersyukur. Sebab tu kita kena lawan, kontras. Bila syaitan tak nak kita bersyukur, kita kena usaha juga bersyukur. Sebab bersyukur telah merupakan terapi segala permasalahan kita. Kan? Jadi dia ikhtiar juga syukur. Dia ada dua benda yang disebut oleh syaitan ni. Yang dia nak juga kita ni jauhi daripada dua benda yang sifat mulia tu. Iaitu pertama bersyukur. Satu lagi dalam ayat lain apa? Apa yang syaitan tak nak? Ikhlas kan? Kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas tu yang dia tak boleh nak kuasai. Okay. Tapi kalau kita tak ikhlas, tu memang dah masuk perangkap syaitan tu lah. Ataupun satu lagi, kita tak bersyukur. Kan? Memang kita dah termasuk orang yang telah digoda oleh syaitan. Jadi dua benda tu kita kena pastikan ada pada kita. Syukur dan juga ikhlas. Okay, so boleh nanti kita boleh tengok detail. Kemudian kita pergi masuk Bismillah. Bismillah ni dia ada dua pendapat lah kan. Ada yang mengatakan Bismillah ni termasuk dalam salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Pendapat yang kedua tak termasuk kan. Jadi dia 7 juga tapi cara bilang tu lain lah. Okay. Kalau mazhab Syafi'i, dia mengatakan Bismillah ni termasuk dalam satu daripada ayat surah Al-Fatihah. So Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dia punya ni. Donasi. Video saja. Mungkin dia tak tengok. Lah mulalah ni. Okey, Bismillahirrahmanirrahim ni. Satu yang Mi nak kaitkan dengan hadis ni. Setiap perkara baik yang tidak dimulakan dengan menyebut Bismillah, maka dia adalah terputus. Jadi ini adalah merupakan orang kata keberkatan sesuatu tu kalau kita mulakan dengan Bismillah. Sebab apa? Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan Bismillah, maka dia terputus daripada kebaikan lah. Daripada dapat pahala. Kan? Bila kita tak baca Bismillah, maknanya kita buat tu tak ada niat kerana Allah. Bismillah ni maknanya kita buat kerana Allah. Reka nama Allah tu. Kan? Baru dapat pahala. Kalau tidak, tak ada pahala lah kalau tak buat kerana Allah kan. Okay, so dalam Bismillahirrahmanirrahim, ni video-video dia, apa dia yang ada dalam tu. Sekejap, kita tengok yang lain. Okay, B. Apa dia maksud dia B? Ikut tengok sini dah, nampak tak? Dengan. Okay. B dengan. B dengan. Okay, sekali lagi jumpa haraf ja kan? Haraf ja. Haraf ja. Okay. Ismi? Nama. Nama. Jadi kenapa ismi ni ismi ujung dia tu baris bawah? Sebab haraf ja membaris bawahkan dia. Sebab sebelum tu haraf ja B ni kan. Jadi dia akan jadi bismi. Bukan bismu ataupun bisma. Dia tak akan mungkin jadi macam tu lah. Sebab dia berkeadaan apa nama dia? Majrur. Majrur tu maksud dia berbaris bawah lah. Berbaris bawah. Kita kata haraf ba ni adalah haraf ja. Dia ada kaitan tu. Ja wa majrur tu. Okay. Okay. Bismillahi. Allahi ni tanda isim dia apa? Berbaris bawah juga. Berbaris bawah dan juga Alif lam. Alif lam. Dua tanda. Okay. Ar-Rahman ni pun sama. Ada alif lam dan juga baris bawah. Jadi maksud dia tu Ar-Rahman ni
yang Maha Pemurah. Tapi Yang Maha sebenarnya Pemurah. dia punya kata akar dia samalah, ra, ha dengan mim. Yang ni pun Ar-Rahim pun ra, ha, mim. Kata akar yang sama. Sebab tu makna dia lebih kurang je. Yang ni Maha Pemurah. Yang ni Maha Pengasih ataupun Pengasih. kan? Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang ataupun yang Maha Pengasih, kan? Jadi kita kena tahu, maknanya kalau dari segi tafsiran dia, kita kena boleh bezalah apa maksud yang Maha Pemurah, apa maksud yang Maha Pengasih. Apa dia beza dia tu? Ar-Rahim. Ar-Rahman ni macam mana? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Maha Pemurah. Ar-Rahman ni Pemurah. Untuk semua, Yang Maha semua Pemurah. makhluk. Untuk semua makhluk. untuk semua makhluk. Kalau Ar-Rahim Untuk orang yang beriman. Orang yang orang beriman. yang beriman sahaja, kan? Maknanya khususnya bila dia di akhirat nanti Allah akan masukkan ke dalam syurga. Yang tu adalah disebabkan Ar-Rahim Allah. Kalau Ar-Rahman ni memang untuk semua makhluk, malah kita tengok orang kafir pun kat dunia ni dapat nikmat yang lebih besar, banyak daripada orang Islam, kan? Sebab apa tu? Sebab Ar-Rahman. Allah tu Ar-Rahman, Pemurah. Okey, jadi dua sifat ni, dua sifat Allah ni ataupun nama Allah ni, Allah memang sengaja untuk di ekstrak keluar daripada senarai banyak-banyak nama dia tu, 99 nama. Allah ekstrak keluar dua ni untuk dimasukkan dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Allah ni dengan sifat dia yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Pengasih. Sebab apa tu? Sebab nak suruh kita first impression lah. Allah ni adalah baik, Terbaik. pemurah, baik hati. Jadi kita bila kita sebut Allah ni baik pun kita rasa lega, rasa nak dekat pada Allah, kan? Kita ingat kalau hari tu Ustaz Abiliu apa kan, macam mana dia approach budak-budak hak gelandangan, hak rambut merah apa tu kan. Dia selalu sebut tak, Allah ni baik, Allah ni penyayang, kan? Awak tak solat pun Allah ni baik. Jadi cara dia nak tackle kan, dia keep on sebut Allah ni baik, Allah ni baik, walaupun dia tak semaya, tak berambut merah kan. Tapi pandailah cara approach dia. Basyiri, gembirakanlah dah dulu. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, maknanya Allah mulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Kita sendiri pun kalau kita kata kita tersesatlah dalam sebuah kampung tu kan, tiba-tiba kita apa, kereta mampu dekat sebuah kampung ni, tak tahu nak pergi mana kan, malam-malam tak tahu nak pergi mana. Lepas tu tiba-tiba ada orang datang beritahu, okey awak pergilah jumpa penghulu kampung ni, dia tu pemurah, dia tu sangat baik, kan? Kita dengar dia tu baik, memang dia baik sangat. Kita dengar orang baik tu walaupun tak pernah kenal batas hidup dia pun, kita memang pergi dengan lapar dada lah, sebab kita tahu dia tu baik, kan? Jadi Allah pun macam tu, dia nak suruh kita ni dekat ni, ambil dua nama dia, Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. So dia punya magic lah, bila kita baca je Bismillahirrahmanirrahim ni, dia diiringi dengan faham tadi, baru kita buat sesuatu tu kerana Allah. Kalau tak faham, tak sedar, macam mana kita nak convertkan apa kita buat tu kerana Allah, kan? Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita nak sapu sampah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku sapu sampah ni kerana Allah, dengan nama Allah. Basuh pinggan pun Bismillahirrahmanirrahim, nak tidur pun Bismillahirrahmanirrahim, nak makan pun Bismillahirrahmanirrahim, kan? Jadi the power of Bismillahirrahmanirrahim ni, bila kita niat kita buat kerana Allah, dia boleh menukarkan amalan kita yang biasa-biasa, yang harus tu, kan? Harus ni tak ada pahala.
kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, kan? Dia boleh di-convert menjadi berpahala, kan? Sebab apa? Sebab kita baca bismillah. Maknanya niat. So kita apa yang kita faham daripada baca bismillahirrahmanirrahim, dua benda lah. Maknanya satunya kita kena mula apa-apa saja dengan nama Allah. Baru kita niat, kan? Maknanya mari niat tu bila kita sedar, kita niat buat sesuatu tu kerana Allah, dapat pahala. Kan? Satu lagi kena add on selain daripada kita niat kerana Allah, apa dia? Dua benda yang kita kena penuhi untuk menjadikan sesuatu amalan kita tu menjadi pahala. Kita mandi dapat pahala, masuk tandas dapat pahala, tidur dapat pahala, makan dapat pahala, main bersukan dapat pahala. Satu niat, satu lagi apa? Macam mana? Satu lagi, dia mesti Mula dengan bismillah. Ha? Mula dengan bismillah. Yelah, mula dengan bismillah so lagi. Kalau kita mula bismillah bagus dah. Tapi makan apa? Makan bab satu contohnya. Makan baca bismillah. Jadi tak? Jadi tak kan? Jadi mestilah bismillah, lepas tu yang kedua mestilah menepati syariat. Kan? Kalau kita makan tu mestilah benda halal. Kalau tongkok aruk baca bismillahirrahmanirrahim, dia tak jadi kan? Tak jadi pahala. So sekurang-kurangnya dua syarat. Yang pertama, ni penting ni. Kita nak guna peluang yang Allah kata benda harus pun boleh jadi pahala. Kalau kita niat tadi baca bismillah, lepas tu mestilah menepati syariat. Jadi kalau ada dua-dua ni, tidur pun dapat pahala, makan pun dapat pahala, main bola pun dapat pahala, kan, masak pun dapat pahala. Daripada bangun tidur sampailah kita tidur balik, kita dapat pahala 24 jam. Kan? Kalau kita sertakan dengan niat baca bismillah, lepas tu satu lagi kita menepati syariat. Kan? Keuntung. Satu keuntungan yang hanya ada pada orang Islam, tak ada pada orang lain. Kan? Allah nak bagi free-free je pahala. Lepas ni nak tidur berapa jam kita tidur? 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam macam baby ke? Baca je bismillah, kurang tidur, dapat pahala. Malaikat tu duk tulis. Kita duk tidur kan, malaikat tulis. Pahala. Lenguh tangan-tangan dia. Gitulah umpamanya kan. Pahala. Sebab nak habis 8 jam kita tidur ni kan. Pahala. Maksudnya macam itulah. Maksudnya malaikat bekerja untuk menulis pahala kita walaupun kita tidur. Sebab apa? Sebab kita niat kerana Allah. Lepas tu satu lagi kita menepati syariat lah. Jangan tidur sampai subuh pun tak semaya. Subuh gajah dah. Tu tak kira lah. Tak jadi pahala lah. Kan? Jadi sangat penting sebab kita ni semput dah masa kita. Kan? Kita ni nak baca Quran lama-lama dah erok dah. Baca semuka pun kadang-kadang mengantuk contohnya kan. Nak puasa tunggu Ramadan pula lah contohnya kan. Nak solat cepat-cepat solat kita ni kan. Jadi benda-benda yang khusus tu pahala banyak tapi syaitan tu kuat sangat menggoda. Tadilah kan tadi. Syaitan tu dia kata datang daripada depan, belakang, kiri, kanan. Masya Allah. Menyerang kita kan. Jadi sebab tu bila macam tu nak buat benda-benda ibadah khusus tu dia kata. Yang tu dia panggil ibadah khusus lah. Sangat mencabar. Jadi kita buatlah pahala untuk ibadah yang umum tu. Kan? Kita tadilah tidur 8 jam, 6 jam. Kan? Itu yang kita kena usahakan. Supaya markah kita tu mesti atas daripada kosong. Tak boleh mencecah kosong. Kosong tu maksudnya kadang-kadang macam misteri kadang-kadang tertidur. Bukan nak tidur, tertidur. Tak setidur lagi ni padahal. Lepas tu tertidur. Kan? Rugi 5 jam, 6 jam contohnya tidur. Kosong je. Malaikat relax malam tu kan. Sebab apa tu? Sebab kita tak niat pun tidur kerana Allah. Jadi dan lebih menyeramkan lagi kalau Allah tarik kita mati masa tu dalam keadaan kita tak beribadah lah.
Kan? Sedangkan kita ni kena beribadah sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buatmu ni untuk beribadah. Macam mana kamu boleh tak beribadah tu? Bahaya. Jadi sebab tu kita kena lazimi bismillah. Kan? Ni nak peringatkan diri sendiri ya. Diri sendiri ni. Cakap memang senang. Yang kita cakap senang je. Nyapu siapa baca bismillah. Kan? Basuh pinggan baca bismillah. Tapi selalu lupa. Kan? Jadi kita kena set alam. Lepas ni set alam. Dia bunyi sama. Sejeh, ting-ting. Tanda apa? Kita kena baca bismillah. Tanda apa? Kena berzikir. Kan? Inovasi itu inovasi. Kita kena kreatif dalam kita nak mewujudkan pahala. Kita kena kreatif. Selama ni kita kreatif tentang dunia kita kan. Kalau nak cari duit, bersungguh tu kok kan. Nak suruh duit tu bertambah. Tapi bab-bab benda akhirat ni kurang kreatif kan. So kita kena kreatif. Baca bismillah, lazimi bismillah. Kan? Sebab tu ada hari tu belajar dengan seorang ustaz ni. Ustaz ni kata ustaz dia, tok guru dia ajar bismillah ni kena macam jadi zikir. Zikir bismillah dia kata. Tok guru dia ajar 900 kali zikir bismillah. Tak tahulah mana angka 900 kan. Tapi moral of the story maksudnya kalau kita baca bismillah semua tu jadi pahala lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Nak berehat pun bismillahirrahmanirrahim. Nak duduk pun bismillahirrahmanirrahim. Kan? Nak baca buku pun bismillahirrahmanirrahim. Pahala. Sebab apa? Sebab kita tak nak miss pun di waktu-waktu keemasan kita ni. Orang pun gelar kita ni emas. Kan? Jadi kalau rugi emas tak. Kalau hilang emas macam mana? Rugi kan? Jadi kita kena betul-betul memanfaatkan. Kalau boleh 24 jam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita memenuhi surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 tu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk menyembah aku. Kan? Okay. So boleh falsafah daripada bismillah ni lah. So bismillahirrahmanirrahim. Boleh Okay. Maknanya kita kena Al-Fatihah ni kalau boleh nak detailkan sikit sebab dia macam benda yang rukun kan. Lepas tu kita nak menghayati betul-betul supaya jelira dia tu bersaat kita berhubung dengan Allah tu bertambah. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, lepas tu kita boleh apply pula dalam amalan-amalan lain. Bismillah. InsyaAllah dah. Pakat-pakat amal lah. Terutama diri yang bercakap ni. Senang ya sebenarnya. Senang ya ni. Tapi nak buat tu lupa. Selalu lupa. Syaitan tak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Habis satu lagi dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Jadi hebat dah. Allah mulakan Al-Fatihah ni dengan kena puji Allah dulu. Sebab apa? Sebab bila kita puji Allah ni, kena hatikanlah jasa Allah tu pada kita. Kan? Baiknya Allah tu pada kita. Jadi Alhamdulillah apa maksud dia? Segala puji. Segala puji. Ni isim ke fi'il ke? Tanda isim? Fi'il kan? Tanda isim. Alhamdulillah. Alif lam di hadapan. Alif lam lah. Kan? Jadi alhamdulillah alif lam tanda isim dia. Okey. Li apa maksud dia? Bagi. Kan kita baca lillahi ta'ala kan. Bagi Allah. Bagi Allah. Li itu bagi. Okey, ni pun adalah termasuk haraf apa ni? Min ila haraf jar. Bi kali. Bi kali. Okey, li ni adalah haraf jar juga. Jadi sebab itu Allah yang datang selepas daripada dia tu berbaris di bawah. Di bawah. Kita panggil apa berbaris bawah? Majrur. Kalau dia berbaris dhammah kita panggil apa? Marfu'. Marfu'. Guna istilah-istilah nampak ilik sikit. Okay. Lillahi. Jadi alhamdulillahi dia comel tak? Tadi bismillah, bismi. Ni lillahi. Okey, rabbil alamina. Okey, cuba tengok rabbi. Ni tanda isim dia kat mana rabbi ni? Baris bawah. Baris bawah kan? Rabbi ni baris bawah. Jadi Rabbi ni Tuhan lah. Yang ni pun senang juga. Kita duduk semua. Ya Rabbi kan. Maksudnya Tuhan lah. Okay. Al-alamina.
Isim. Isim. Tanda dia? Alif lam di hadapan. Alif lam di hadapan. Selain daripada alif lam, apa dia tanda dia? Rabbil Apa Alamina. tanwin di belakang ada tanda apa? Tanwin tanwin, mana ada tanwin? Ada alif lam je. Dia tak Alif boleh. lam. Dia alif lam, dia baloh dengan tanwin. Dia memang tak boleh duduk serumah. Kalau ada alif lam di atas rumah tu, tak ada tanwin. Kalau ada tanwin, alif lam tak ada. Tu dia kata bergaduh tu kan. Sebab dia memang tak boleh ada. Sebab dia kalau ada alif lam menunjukkan alif lam makrifah kita panggil. The sun. Maknanya al-kitab. Zalikal kitab dah. Surah Al-Baqarah tu. Zalikal kitab. Sebab apa Allah guna al-kitab? Sebab dia panggil makrifah. Kitab tu je. Al-Quran tu. Kan petunjuk. Bukan kitab fizik kita ke kimia kita tak. Tapi al-kitab. The kitab. Tu maksudnya alif lam. Fusi dia alif lam. Dipanggil alif lam makrifah. Kalau yang tak ada alif lam, dipanggil isim nakirah. Kita kata a book. A book ni any book. Mana-mana buku kan. Tu antara benda lah. Jadi Rabbil Alamin ni agak-agaknya Al-Alamin ni isim. Rabbi ni isim. Betul dah kan? Cumanya ada satu lagi tanda isim ni. Selain pada baris bawah dengan alif lam ni apa dia? Dua perkataan ni. Rabbil Alamin ni. Kita belajar apa ni? Tanda apa? Nombor 1 ada alif lam. Nombor 2 ada tanwin. Nombor 3 ada baris bawah. Nombor 4. Tanda apa nombor 4? Tanda isim nombor 4 apa dia? Cuba tengok nota sikit. Tengok nota sikit. Kalau nombor 5. Disandarkan. Mudaf. Kalau nombor 5 haraf jar tu kan. Nombor 4 apa? Mudaf. Mudaf. Agak-agaknya dua ni mudaf tak ni? Rabbil Alamin ni. Cuba tengok Rabbi ni. Ada alif lam tak? Ada beban. Ada alif lam. Ada tanwin. Ada tak Rabbi? Tak ada. Tak ada kan? Jadi dia dah memenuhi mudaf. Sebab kalau perkataan tu mudaf, nak menyandar, dia tak boleh bawa beban. Tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada tanwin. Jadi Rabbi ni macam ada menepati dah kan. Lepas tu kita tengok Al-Alamina pula. Perkataan Al-Alamina ni, kalau dalam konteks mudaf, dia panggil apa? Yang menyandar dia panggil mudaf. Yang kena sandar dia panggil apa? Mudafun ilaih. Yang kena sandar kepadanya. Jadi mudafun ilaihi. Jadi Al-Alamina ni mudafun ilaihi. Jadi kalau keadaan isim yang biasa, mudafun ilaihi ni dia baris dia macam mana? Yang kena sandar ni? Baris dia jadi macam mana? Di baris bawah kan? Dia jadi jatuh baris dia kan? Macam Baitullahi. Baitullahi. Allahi tu jatuh. Baitu tu tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada tanwin. Tapi kalau kat sini, Al-Alamina ni, terjatuh ke baris dia? Sebab apa? Sebab dia marfu' kan? Sebab dia marfu'. Kalau dia marfu' Al-Alamuna. Baris waw. Ya ni jadi waw. Muslimuna. Mu'minuna. Tapi bila dia majrur, untuk perkataan yang bentuk macam ni, dia bukannya Al-Alamini. Tapi waw tu jadi ya. Ingat tak lagi? Maknanya yang ni dia juga majrur juga. Tapi majrur dia tu bukan terletak pada di hujung huruf. Tapi terletak di huruf yang kedua. Iaitu waw tu asal dia Al-Alamuna. Kan jamak. Jamak ni muslimuna, mu'minuna, jamak muzakkar salim dia panggil. Yang sejahtera kan. Mu'minuna, muslimuna, munafiquna, fasiquna. Ini pun sama. Dia asal dia Al-Alamuna. Tapi sebab dia berbaris bawah ataupun kita sebut dia majrur, maka waw tu dia bertukar jadi Al-Alamina. Asal dia Al-Alamuna. So kita dapati di sini menepati ciri-ciri majrur lah kita panggil. Sebab dia jamak kan.
Jadi majrur dia tu bukan terletak di hujung huruf, tapi waw huruf marfu' bertukar menjadi ya untuk majrur. Boleh faham ke? Rabbil alamina. Okey, al-alamina ni kalau ni kita panggil majrur. Kalau marfu' dia apa? Al-alamina. Al-alamina. Alamuna. Alamina. Alamuna sebab dia jamak. Kalau yang baris yang satu, macam contoh kita kata Baitullahi kan. Allahi tu dia memang baris bawah lah. Di hujung tu. Iaitu Allahi, bukan Allaha. Bukan Allahu. Sebab dia tu mufrad. Satu. Tapi kalau yang jamak muzakkar salim ni, dia asal dia adalah al-alamuna. Waw, ada waw nun kat belakang. Jamak ni waw nun kat belakang. So bila dia tu berkeadaan majrur, majrur untuk jamak, dia tidak bertukar huruf yang hujung. Tapi huruf waw dia tu, iaitu al-alamuna, bertukar menjadi al-alamina. Waw tu bertukar jadi ya. Boleh faham ke? Rabbil alamina. Kan? Jadi ni menepati yang kita kata mudhafun ilahi. Cuba tengok sikit mana dia mudhafun ilahi kita ni. Alamak. Okey, kita nak habiskan sikit lagi. Mana dia punya okey ni kan. Asyaitanirrajim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dah kita ni. Rabbil alamin kan. Ar-Rahmanir-Rahim ni ulang. Okey. So cuba kita bagi makna sikit. Uzu. Aku berlindung. Aku berlindung. Dengan Allah. Allah. Min. Daripada syaitan. Syaitan. Syaitanlah. Ar-Rajimi. Yang direjam. Okey. Dengan ismi. Nama Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pemurah. Ar-Rahimi. Yang Maha Pengasih. Alhamdu. Segala puji. Lillah. Bagi Allah. Allah. Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamina. Semesta alam. Semesta alam ataupun sekalian alam. Okey, dah boleh tu. Alhamdulillah. So kita dah tahu makna dia. Nanti kita elaborate sikit lah masuk Alhamdulillah ni. Dengan detail sikit insyaAllah minggu depan. Jadi untuk setakat tu boleh faham tak? Ada nak tanya apa-apa? Kita tengok sikit tak? Ni Rabbil Alamin ni dalam kita tengok yang ni lah. Apa nama kecil ni? Besar ni. Ni kan tanda yang sekali lagi dah ulang tak? Rasulullahi. Jadi untuk yang ni mudhaf-mudhafin ilahi. Tapi sebab Allahi ni keadaan marfu' dia Allahu. Jadi baris dia tu jatuh daripada Allahu jadi Allahi. Sebab apa? Sebab dia adalah disandar. Yang Rasul ni menyandar. Allahi tu adalah kena sandar. Tapi dalam keadaan kita kata yang tadi dia mudhaf tu Rabbu kan? Rabbu ataupun Rabbil Al-Alamina tu dia panggil jamak kan? So untuk jamak dia tak tengok pada huruf belakang tu, dia tengok waw tu bertukar menjadi ya. Jadi daripada apa tadi? Perkataan apa tadi? Rabbul Alamin. Asal dia Rabbul Alamun. Asal dia Al-Alamun. Asal dia jadi Al-Alamin. Itu untuk special bagi yang jamak muzakkar salim. Macam kita kata minal muslimin. Asal dia muslimuna. Tapi tu haraf jar kan. Tapi konsep yang sama lah. Maknanya bila dia jadi majrur, dia jadi muslimina. Dia asal dia muslimuna. Kan?
Okey. Boleh ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia nak tanya apa-apa? Boleh faham tak? Sahabat-sahabat semua.